Demand untuk produk acne ni memang betul-betul real. Pasaran dunia di dalam produk anti jerawat ni dah bernilai 5.2 bilion dan benda ni makin meningkat, dan industri anti acne ni mungkin tidak akan muncul tanpa Paul Gerson Una. Dia sering dikreditkan sebagai tokoh yang menggunakan salicylic acid dalam dermatologi. Maksud mudah, Paul Gerson Una bantu letakkan salicylic acid ni di dalam tempat yang penting dalam rawatan kulit. Research daripada American Academy of Dermatology pun terangkan bahawa salicylic acid ni mengurangkan akne dengan mengelupaskan kulit dan membantu pastikan pori itu kekal bersih. Dan mereka pun kata bahawa bahan ni memang telah lama digunakan untuk jerawat, khususnya bila isu dia berkaitan dengan whiteheads, blackheads dan juga pori tersumbat. Sebab tu bila tengok Lumiere Velvet Expo, kita faham kenapa bahan macam salicylic acid ni ada dalam sabun mandi ni. Untuk orang yang struggle dengan kulit badan yang kasar, kusam dan juga pori mudah tersumbat, dia ada juga witch hazel extract dan juga soapberry extract untuk membantu pembersihan lebih dalam. Dia tambah pula dia ada honey extract, aloe vera extract dengan glycerin untuk memberi soothing kepada kulit selepas pembersihan tu, dan dia perkaya dengan bau-bauan daripada black coffee, jasmine dan juga vanilla supaya dia lebih memberi bau yang manis ketika selepas mandi.